Ini satu peluang. Tapi saya bukan nak cakap panjang sebab kita punya speaker hari ini adalah Coach Yu. Saya sebagai co-speaker lah. Maksudnya saya nak menceritakan tentang rahsia di sebalik kongsi niaga. Kita dah dengar banyak dah kongsi macam-macam lah. Kongsi makan dah, kongsi ustaz kata jadi kongsi kereta kan, kongsi macam-macam. Tetapi itu banyak kelebihannya kepada syarikat. Banyak kelebihannya, benefit lebih kepada syarikat. Yang menjadi bahana yang mendapat orang kata permasalahan daripada perniagaan itu adalah pelabur ataupun ahli ataupun orang terlibat dengan perniagaan. Tetapi kongsi niaga ni satu yang berbeza kerana kita kena lihat kongsi niaga, namanya kongsi. Kita nak faham apa maksud kongsi. Lepas program nanti tuan-tuan akan faham maksud sebenar dalam kongsi niaga. Dia tidak sama dengan kongsi-kongsi yang lain. Kalau kongsi yang sebelum ni saya katakan lebih kepada kepentingan syarikat, lebih kepada keuntungan syarikat. Tetapi kongsi ini lebih kepada tuan-tuan, lebih kepada yang terlibat dalam perniagaan kita yang sama-sama membantu. Kalau nak kaya, kalau nak pentingkan perniagaan itu berjaya dan keuntungan di pihak syarikat, syarikat saja yang akan dapat keuntungan. Lepas tu barulah dia beda, barulah dia bagi kepada masyarakat ataupun komuniti melalui CSR. Tetapi konsep kita terbalik. Konsep kita memulakan CSR itu, kita memulakan pemberian itu, perkongsian itu ketika dan di permulaan perniagaan. Kita dah berniaga lama 2 tahun dah. Yogurt pun dah lama. Dan rakan-rakan kolaborasi kita yang lain, insyaAllah ada 5 sekarang ni dan akan pergi kepada beratus-ratus company termasuk syarikat-syarikat tuan-tuan dan puan yang akan bersama dengan kita. Ini toke minyak wangi ada, toke apa nama, banyaklah kilang-kilang semua ada kat sini. Dan akan menjadi rakan kolaborasi dan masa yang sama berniaga menggunakan platform kita. Sebab tu bila orang tanya, bila kita bila kita kongsi peluang ini kepada rakan-rakan untuk kita panggil pada hari ini, ramai yang confused. Mati level ke? Ataupun pelaburan ke? Tidak, kita berbeza sama sekali dan nanti tuan-tuan puan akan tahu di akhir penerangan kita nanti insyaAllah. Tetapi apa yang nak cerita lagi satu, kongsi rahsia dan tuan-tuan, dalam setiap perniagaan dia ada secret recipe. So hari ini kita nak reveal kan, kita nak bongkar apa secret recipe yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan. Dan orang pertama ni, inilah orang-orang yang ambillah peluang yang kita nak kongsi hari ini, kerana daripada perniagaan tuan tidak perlu terlibat secara langsung, bersikap pasif sebagai ahli yang bersama berdaftar dan berada dalam perniagaan kita, itu sudah cukup. Berbagai hasil keuntungan yang kita akan bagi berdasarkan kepada keuntungan syarikat, bukan berdasar kepada kenyataan ataupun marketing plan. Marketing plan, bukan, kita tak ada marketing plan. Dan kita ada adalah berapa keuntungan kita, itu yang kita janji kita akan bagi, maka kita akan bagi. Okey? Jadi tidak dicabati kan, tetapi janji itu pasti insya-Allah itu dalam perniagaan kita. Okey, kita lihat sebenarnya perkara ini. Perniagaan konsep ini ataupun kaedah ini telah dilaksanakan oleh bangsa lain, kaum lain. Orang kita ni sebenarnya patut kita lah yang laksanakan konsep ini, kerana ini adalah tuntutan agama, konsep jemaah. Dengan perbudakan satu kita mendapat 27. Contohnya kita solat sorak, kita dapat 1 poin je. Tapi kalau kita pergi ke masjid, melangkah kaki, duduk bersama dengan 2 orang dalam keadaan jemaah, 27 poin. Ini satu konsep yang kita bawa. Tetapi bangsa mana yang buat? Terus terang kita cakap bangsa Cina yang buat, bangsa India yang buat di Malaysia. Jadi bila dia nak berniaga, dia tidak ada masalah lagi untuk mendapat modal. Bila dia nak dalam kesusahan, dia tidak ada lagi pihak yang tidak dapat membantu dia. Ini konsep kita nak. Kalau kita bandingkan antara sekolah rendah dengan sekolah Cina, sekolah tinggi kebangsaan, jauh panggang daripada api. Kenapa? Sumber kewangan. Begitu juga dalam perniagaan kita. Contoh kedai-kedai dan juga perniagaan-perniagaan bangsa Cina.
siapa yang membantu community di dalam kumpulan itu. Dia tidak ada orang lain, dia mesti berada di dalam community. Sebab itu, satu batang lidi sangat mudah untuk dipatahkan, tetapi kalau dah jadi penyapu, letak di atas pintu tu, hantu pun tak nak masuk. Betul tak? Ini orang tua pula. Maksudnya, satu ikat penyapu itu susah untuk dipatahkan. Tapi kalau sebatang lidi, susah, senang untuk kita patahkan. Jadi inilah konsep kita nak bawa. Rahsia yang ada di dalam konsep niaga. Maksudnya kongsi niaga ini, bahawa kita berada di dalam satu komuniti, kita bersama menikmati hasil yang dibuat oleh, yang dilaksanakan oleh satu kumpulan yang memang ada kepakaran. Jangan masuk dalam kumpulan yang tidak ada kepakaran. Rosaklah kita. That's why dalam kongsi niaga ini, kita ada ramai pakar-pakar dalam perniagaan yang dah pun mempunyai pengalaman campuran semua total akumulate 120 ke 150 tahun pengalaman dalam perniagaan. Jadi gunakan konsep ini. Karena kita tahu dengan kita keseorangan susah untuk kita nak berjaya. Tapi bila kita berada dalam satu perkumpulan, kita berkongsi tanpa memerlukan pengalaman yang banyak, tanpa memerlukan usaha yang terlalu komited, maka kita dapat menikmati dengan hanya menggunakan satu platform yang kita namakan kongsi niaga. InsyaAllah itu yang dapat saya ceritakan hari ini. Tapi selepas ini, Coach Joe akan menjelaskan dalam lebih perinci dan ambillah peluang ini untuk kita sama-sama berada satu platform yang kita namakan kongsi niaga. InsyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.